Assalamualaikum abang-abang, kawan-kawan, teman-teman. Oke, hari ini saya video buat semua orang pakai kereta Mia untuk kereta orang pakai. Apa yang ini video? Earcon Mia. Earcon 1 tahun 1 kali mau tukar mau earcon Mia tukar. Earcon Mia apa? Itu compressor oil, lama Mia gas. Dia kan ini missing, dia akan buang, masukkan baru Mia, masukkan baru gas. Dia ada tengok apa ini missing. Ada compressor, condenser, receiver, and valve, cooling coil, dalam piping dia ini missing. Dia dalam piping semua kan suci. Okey. Ini dia 45 minit dia suci. Dia dalam sistem dia suci. Lepas tu dia kan okey, kalau abang saya punya video untuk kalau ada abang ingat ini video ada untuk abang subscribe saya punya YouTube channel. Saya untuk buat YouTube channel saja. Saya bukan mau kedai. Saya kasih semua orang saya punya apa experience saya bagi share lah semua kawan-kawan. Abang tengok dia ini video saya short ambil. Sebab saya kasih part to part. Sebab ini video kalau ambil 45 minit. Saya tak boleh ambil 45 minit. Saya potong, saya sikit-sikit ambil. Sekarang dia itu lama Mia dia lama Mia gas dia tarik. Dia sudu balik itu Mia. Nanti abang tengok abang Mia kereta dia akan buang lama Mia sini. Nanti abang boleh tengok sini lama Mia buang. Baru Mia ini dia ambil. Dia ini Mia dia ambil. Lepas tu abang lama Mia buang sini. Abang tengok nanti sikit jam ini video boleh tengok abang macam mana dia buang Mia. Abang tiap tahun 1 tahun mau kena wajib Mia compressor oil kena tukar. Okey. Kalau nak abang tak mau tukar, abang Mia kereta boleh compressor boleh jam, condenser boleh panas, receiver dia boleh jam. Itu macam lah. Boleh dalam sistem hitam. Bila dalam sistem hitam abang, dia kan itu compressor jam balik. Dia jam balik, aircon tak rasa cukup sejuk, dia panas. Abang punya kereta macam jalan sekejap sejuk, sekejap tak sejuk, jadi balik ini macam. Saya punya untuk video bukan kedai. Saya pun ada kerja juga satu kedai. Saya apa experience, saya bagi tahu semua orang ini macam. Okey, ini untuk